Assalamualaikum. Saya Wan daripada drgator.com. So hari ni kita ada inspection dekat dalam mall ni. Ada base tempat parking dia. Dekat South City Plaza. Okey, ini kita nak check kereta X50, Proton X50 flagship. Jaga kita pergi tempat dia. Okey, stay tune. Jom. Okey guys, ni kita dah sampai kat tempat dia. Pusing kamera sikit. Okey, ni kat mana, kat level 3. Okey, ni nama company Maika Motorsport. Okey, jom kita cari dia punya in charge. Stay tune. Okey baik, ni X50 yang kita dah check separuh jalan. So kita dah check semua sistem. So sistem dia ada beberapa error, tapi banyak aksesoris lah. Lebih kepada sensor AVM ni 360 kamera. Lepas tu dia punya ada radar nak kena calibrate. Kemudian ada berkaitan dengan audio, dia macam bugs lah. Yang itu history. So kita nak fokus concern untuk yang error code yang naik pada dia punya radar sistem, dia 360 kamera, nak kena tengok balik. So macam X50 ni biasanya dia punya charging, kalau kata alternator dia nak kong, charging kat sini ya. Tengoklah. Okay. Ini normal lah. Biasa kalau problem dia akan bawah pada tu, ataupun nanti naik dia punya logo bateri. So ini dari segi dia punya luaran, nampak tak ada masalah sangat. Tapi kat belah belakang ni kita ada detect dia pernah touch up sikit belah belakang ni. Ada kesan skru dah buka apa semua, dan ada kesan cat yang baru lah. Tapi tengok mungkin dia touch up, cium apa kata apa, accident manja apa semua. Sebab belah bawah apa semua chassis, apa panel-panel dalam nampak masih intact keadaan asal. Sikit lah nampak sikit, tapi itu tak ada isu lah. Okay. Kemudian dari seginya undercarriage, saya tengok ada beberapa part belah depan, dia punya lower arm dengan tie rod end, exobeling nak kena tengok balik lah. Mungkin lembut sikit, mungkin dah nampak macam nak pecah. Okay, tu nak kena ganti. Tayar tak ada masalah, exhaust tak nampak ada leaking, tapi mungkin dah lembut dengan usia kereta kan. Okey, kemudian dia punya brake pad boleh pakai, disc boleh pakai, sport rim okey. Untuk dalaman pun tak ada isu, semua okey. Ni pun dia dah tambah dengan lampu ambient ni. Kalau korang tengok dia menyala tu tepi kat pintu tu, nampak tak? Tu. Alright, tak ada masalah. Kereta ni pun full record dengan Proton CB Center. Ni ada dia punya record sini, dengan dalam buku pun tally. Tengok keadaan condition pun nampak legit lah.